tu juga anak-anak kita kena develop dia untuk jadi seorang yang berdikari. Kita ingat zaman kita dulu tu macam tu lah. Saya dulu masa kecil yang paling tak puas hati dalam hidup apa tau? Mak saya berniaga jual kuih nasi lemak. So bila kita darjah 4, darjah 5, kadang dah kena bangun pagi kan? Bangun pagi pukul 5 tu dah bangun, kena golek-golekkan gulung donat tu dengan suara pendek tak berbaju tu, depan kipas tu kan. Mak dia nak sejukkan kuih tu, kalau tidak tak melekat donat tu dengan gulung caster tu. Dengan tak mandinya lah. Lepas tu gentil ke karipap. Gentil bukan tak main lah kepit-kepit tu. Gentil tau. Kepit-kepit goreng nganga apa benda ni. Gentil ni. Kau buat pertandingan pun belum tentu cikgu Ustazah ni boleh menang dengan aku lah ketika karipap ni. Betul. Ketika karipap, bongkol nasi lemak, kuih kuci kan. Buat pagi-pagi tu. Tahu tak apa saya cakap kat diri saya? Saya cakap apa? Saya kata, kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Itu ayat saya. Yang bestnya, pada hujung tahun lepas saya duduk dengan adik-beradik saya. Sebab lepas saya keluar, adik saya pula buat benda tu. Saya cakap dengan adik saya keluar rumah pergi masuk universiti kan, dia orang pula buat. Tapi saya bila balik cuti Sam, kenalah tolong juga kan. Saya cakap lah, kata tak, Balung itu ceramah dekat sekolah apa tu, Balung cakap kan, Balung kena buat kerja-kerja ni kat rumah ni, kena keripap lah, kena gulung ni, kena layu daun lah, lepas tu kena pergi potong daun pisang, semua cerita kan. Balung cakap apa tau, dalam hati Balung kata, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni. Tahu tak adik-beradik saya kata, Balung, kita orang pun cakap macam tu hati kita orang. Maknanya cuma kita orang tak cakap je. Tapi bila kita dah keluar, bila kita dah duduk dalam malam sekolah, masuk universiti, keluar bekerja, kita faham kenapa mak kita suruh kita buat benda ni semua. Sebab itulah yang Saidina Umar ajar. Saidina Umar ajar kalau nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak layan? Bagi. Setakat 7 tahun pertama sahaja. Kau dah RM2 banyak. Apa masalah kau berkira dengan anak kau? Kedai Iko kan? Kedai Iko tu, belilah bola lah, senapang lah, pistol, beli. Mainan, bagi. Tapi setakat 7 tahun pertama sahaja. Kata Saidina Umar. Selepas 7 tahun tu, masuk 7 tahun kedua, Saidina Umar kata, layan anak kamu seperti hamba. Suruh dia buat kerja, jalankan tugas. Mak dia suruh buat ni, buat. Ayah dia suruh buat ini, buat. Kalau kata bila sifat hamba apa, bukan semua benda yang hamba nak boleh dapat.